Boleh jadi hari ni kita dikelilingi dengan ramai orang yang baik, tapi kita tetap sunyi. Kita ada kawan rapat, mungkin kita ada keluarga, kita ada orang yang sentiasa ada di sekeliling kita dan mereka baik-baik dengan kita. Tapi kita tetap rasa sunyi, kita tetap rasa sendiri. Tetap ada ruang kosong yang tak mampu untuk kita jelaskan, tak mampu untuk kita luah. Ruang yang buat kita tanyakan pelbagai persoalan dalam hidup kita. Pada akhirnya kita perlu sedar yang kesunyian memang akan datang dalam hidup kita. Dia memang akan menjengah kita, datang dan meninggalkan kesan dalam hidup kita. Kenapa kesunyian datang? Hanya satu, untuk kita kembali semula kepada diri kita yang telah lama hilang dengan kesibukan yang kita buat setiap hari. Jadi apabila kita rasa sunyi, kita rasa sendiri, banyakkan renung, kita fikir semula apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita capai, kesilapan apa yang kita telah lakukan dan apa yang perlu kita betulkan. InsyaAllah kita akan lebih tenang, kita tidak akan takut lagi dengan kesunyian dan kita tidak takut lagi dengan kesendirian.